Korang pernah tak main game GTA tapi version Roblox? So kalau korang belum, korang kena try game ni. Nama dia Criminality. Game yang meniru konsep GTA dengan aksi jenayah yang penuh dengan adventure. Korang wajib try game ni. Nak tahu kenapa? Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Tengok video ni sampai habis. Jadi dalam Criminality ni, korang boleh jadi banduan ataupun polis dan berperang dalam open world yang penuh dengan aksi dan juga keseronokan. Game ni membolehkan korang untuk mencuri, fight dengan enemy dan juga lari daripada polis dengan cara yang paling seronok. Korang suka game GTA? Korang pasti suka game ni. Satu lagi yang best dalam Criminality ni adalah tembak menembak. Korang boleh guna pelbagai senjata untuk serang pemain itu. Sama seperti dalam game GTA, korang boleh guna plan, strategi dan juga serang musuh secara agresif ataupun buat serangan hendak dengan bijak. Aksi dalam game ni memang sangat memuaskan sehingga buatkan jantung korang bergerak laju. Cok. Tapi sebelum tu, kalau korang nak main game macam Criminality ni, phone korang mesti akan cepat panas. Korang jangan risau, guna je phone cooler yang ada dekat beg kuning dekat bawah tu. Mesti pun korang takkan cepat panas dan takkan cepat lag. Barulah seronok nak fight dalam game tu nanti kan. Sambung balik. Selain tu, dalam dunia Criminality ni memang luas. Korang boleh explore bandar sambil cari senjata. Jumpa dengan pemain lain. Dalam game ni akan ada polis. Pastikan jangan sampai tertangkap. Dunia gaming yang penuh dinamik ni akan buatkan game ni tak pernah rasa bosan. Dan yang paling best, korang boleh main dalam kumpulan ataupun join team dengan pemain lain. Untuk kontrol bandar dalam Criminality ni, korang boleh tambah kekuatan pasukan korang, serang musuh dan juga merancang strategi untuk jadi bos besar. Criminality memang bagi pengalaman gameplay yang sangat seronok dan juga penuh dengan aksi mencabar. So, itulah dia serba sedikit tentang game Criminality ni dalam Roblox ni. Korang nak sedap cerita pasal game apa pula lepas ni? Cuba korang komen kat bawah. Dan juga jangan lupa untuk dapatkan phone cooler dekat bawah ni. Baru syok main game. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.